Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dengan Iron Lady Puan Azirah daripada Miri yang juga pengasas ataupun founder kepada RS Kopitiam, RS Catering dan juga RS Restaurant. Puan, boleh kongsikan sedikit macam mana Puan kenal dengan Tuan Khalil? Saya kenal dengan Tuan Khalil daripada rakan perniagaan Tuan Fazri dan juga Puan Diana dari Ikan Bakar Sabah. Diorang share melalui mereka punya Facebook lah. Jadi bila saya tengok tu ada ruang untuk saya improve dari segi SOP untuk company saya. Jadi saya approach juga dengan Tuan Khalil untuk datang ke Miri. Boleh Puan kongsikan serba sedikit tentang bisnes yang Puan jalankan? Bisnes saya sekarang, saya sebenarnya ambil alih bisnes daripada keluarga sejak tahun 2020. Jadi perubahan daripada teknik lama pergi ke yang sekarang, kita nak SOP-kan supaya kita dapat konsistensi dari segi kualiti dan servis. Sebab tu saya kerap join kelas-kelas yang mana saya jumpa Tuan Khalil ni memberi inspirasi untuk improvement dalam company saya. Apa sebenarnya matlamat utama Puan bila Puan pilih untuk sertai coaching bersama Tuan Khalil? Matlamat saya apabila saya nak ambil coaching dengan Tuan Khalil adalah untuk membina konsistensi dari segi operation dan servis. Jadi yang paling penting saya rasa part yang Tuan Khalil dapat datang ke Miri, dapat tengok on-site dan juga berkongsi dengan saya punya tim. Puan, sepanjang 2 hari sesi ini, apa perkara yang paling berharga atau insight yang Puan dapat? Apa yang saya dapat dari 2 hari dengan Tuan Khalil adalah kematangan dari segi nak delegate kerja dengan leader-leader dan juga leader-leader dapat faham macam mana diorang nak delegate kerja dengan tim bawahan diorang juga. Dan lagi satu, paling penting juga adalah senang untuk saya take action yang mana kita dapat buat terus. Baik Puan, soalan terakhir. Selepas sesi ini, apa harapan atau perancangan Puan untuk bawa bisnes ke tahap seterusnya? Harapan saya dengan bisnes yang sedia ada sekarang, saya harap kita dapat memberi servis dari segi kualiti dan servis tu secara konsisten dan berkembang dan kualiti secara konsisten dan dapat memberi kepuasan pelanggan. Dan satu lagi adalah untuk berkembang dengan lebih tinggi.